Sampai hari ni saya ada satu dendam dalam hidup saya. Sebut tadi kan, saya teringat balik kisah Abah tu kan. Abah tu yang daripada ni tiba-tiba down tu kan. So dengan hospital apa semua. So sekarang Abah macam mana? Kan soalan tu penting. Sebab ujian orang mesti nak tahu berita gembira. Kan? Hari ni ayah saya dapat satu kerja pada tempat yang lebih baik. Dan kesihatan jantung pun alhamdulillah sampai hari ni. Ini berkat Allah SWT sendiri. Kalau kita pergi check up, bacaan kolesterol semua dia jadi rendah lah. Elok lah. Kalau daripada dulu 15 sekarang 7. Sampai hari ni Allah kembalikan saya, seorang ayah kepada saya dalam keadaan ada income, ada kesihatan. Tapi Allah tarik satu daripada saya ni. Iaitu kebergantungan saya kepada ayah saya. Dulu apa-apa abah minat tu, nak ni. Tapi sekarang tak. Sampai hari ni saya ada satu dendam dalam hidup saya. Kalau dulu aku tak meminta, bapa aku tak akan paksa diri kerja kan. So sampai hari ni bila dia bekerja, kita pula nak jadi orang yang bagi dekat dia. Biarlah dia pula rasa. So daripada ujian tu, dulu saya tanya dengan abang saya kan, kenapa kita diuji macam ni? Abang saya cakap, sangka baik. Dia suka, abang saya Ustaz Aswad dia suka cakap, sangka baik. Itu kalau cakap, kadang tension, sikit-sikit sangka baik, sikit-sikit sangka baik. Tapi pada akhirnya saya faham sangkaan baik tu apa. Hari ni kalau bukan sebab ujian lalu, hari ni kita tak jadi siapa kita hari ni.